Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu ulasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat. Tentang satu isu yang dikira hangat diperkatakan beberapa hari yang lalu. Iaitu penghidangan arak di satu majlis rasmi kerajaan Malaysia. Respon saya ini ataupun ulasan saya ini tidak bertujuan untuk merendah-rendahkan atau mencela ataupun maki ataupun menghasut mana-mana pihak. Tetapi untuk menyatakan pendapat seorang rakyat marhain. Kerana negara kita adalah negara demokrasi dan rakyat berhak untuk menyatakan pandangan. Bahkan mengkritik kerajaan. Asal tidak menimbulkan huru-hara. Sebelum itu kita tonton dulu sedutan video tersebut. Baik, kita telah menonton video yang melibatkan hal ini. Apakah wajar arak dihidangkan di dalam satu majlis kerajaan? Majlis rasmi yang dianjurkan oleh Kementerian daripada Kerajaan Malaysia. Baik. Malaysia adalah sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi. Ia diakui oleh semua rakyat. Bahkan pada era selepas merdeka, iaitu di zaman Tun Abdul Razak, orang-orang Cina dan India dan lain-lain kaum daripada parti, contohnya MCA mewakili orang Cina, MRC mewakili orang India, semua sepakat mengakui bahawa Islam adalah agama rasmi. Maka apabila Islam sebagai agama rasmi, maka segala urusan kerajaan ataupun majlis-majlis rasmi sepatutnya hendaklah mengambil kira segala hukum-hukum Islam ataupun adat-adat orang Melayu yang beragama Islam. Dan sebagaimana kita ketahui, arak tidak dibenarkan dihidang di mana-mana majlis rasmi kerajaan. Kerana menghormati sensitiviti peserta ataupun wakil-wakil yang menyertai majlis itu yang beragama Islam. Tetapi pada majlis yang dikatakan promosi pelancongan ataupun Tahun Melawat Malaysia 2026, arak telah dihidangkan ketika majlis berjalan. Dan ini mendapat kritikan daripada berbagai pihak, daripada umat Islam. Kenapa ia berlaku? Apakah Kementerian Pelancongan atau menteri yang terlibat tidak menghormati sensitiviti ataupun agama Islam? Ataupun beliau tidak tahu bahawa arak tidak dibenarkan dihidang di majlis-majlis rasmi kerajaan? Bagi pendapat saya secara peribadi, bahkan mungkin disetujui oleh semua rakyat yang beragama Islam, seharusnya apa-apa perkara yang diharamkan ataupun tidak dibenarkan oleh agama Islam tidaklah boleh disertakan dalam majlis-majlis rasmi kerajaan.
Jadi pada pendapat saya, ada setengah daripada Menteri Kerajaan Malaysia yang tidak tahu ataupun yang terlepas pandang akta-akta ataupun keliling ataupun arahan-arahan yang tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan terdahulu di dalam majlis-majlis rasmi ataupun acara-acara rasmi. Maka seharusnya menteri-menteri kabinet, bahkan ahli-ahli parlimen ataupun adun-adun daripada kerajaan diberikan kursus secara berkala tentang apakah perkara-perkara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan di dalam pentadbiran. Jika seseorang kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta di dalam menjalankan pekerjaan, mereka diberikan kursus secara berkala. Mungkin setiap bulan ataupun 2-3 bulan sekali ataupun setengah tahun sekali. Mereka diberikan kursus untuk melicinkan pentadbiran, untuk memberi pengetahuan yang lebih lanjut kepada kaki tangan tersebut supaya pentadbiran ataupun pekerjaan yang dilakukan berjalan lebih lancar. Maka seharusnya apabila seseorang wakil rakyat dilantik sebagai member parlimen ataupun MP ataupun adun, bahkan menteri, hendaklah diberikan kursus di mana-mana pusat-pusat kursus seperti contohnya Biro Tata Negara dan lain-lain, supaya tidak lagi berlaku sesuatu yang melanggar tata kelola ataupun garis panduan ataupun akta ataupun larangan ketika menjalankan sesuatu aktiviti yang melibatkan kerajaan. Tidak ada alasan bagi menteri-menteri mengatakan tidak tahu dan sebagainya. Dikatakan juga majlis rasmi yang tersebut dibiayai oleh syarikat swasta. Maka kerajaan berlepas tangan. Ini sesuatu alasan yang tidak boleh diterima. Kerana walaupun ia dibiayai oleh syarikat swasta, kerajaan berhak menentukan ataupun menetapkan garis panduan majlis. Apakah yang dibenarkan, apakah yang tidak dibenarkan. Jadi diharap saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi perhatian kepada perkara ini. Supaya tidak lagi berlaku ataupun supaya tidak ada lagi menteri-menteri yang lihat tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai pengetahuan tentang akta-akta ataupun keliling ataupun perkara-perkara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerajaan. Jadi tidaklah lagi berlaku sesuatu yang seolah-olah dilihat memperlekeh ataupun tidak menghormati sensitiviti umat yang lain ataupun kaum yang lain ataupun agama yang lain. Sebagaimana umat Islam sangat menghormati sensitiviti agama lain. Umat Melayu yang beragama Islam boleh dikatakan tidak pernah melakukan penghinaan ataupun perkara-perkara yang boleh menyentuh perasaan kaum-kaum yang beragama bukan Islam. Jadi sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.